Assalamualaikum dan selamat petang dan salam sejahtera. Semoga hampa semua sihat hendaknya. Hari ni Bamat nak ajak cara-cara buat ibu EM. Ini step 1 dululah. Step 1 dulu sebab video ni panjang sikit. Jadi yang mana sudi tu bolehlah like, subscribe dan komen lah. Ni nak buat parti EM ataupun setengah tepat dipanggil emas. EM tu maksudnya efektif mikroorganisma lah. Jadi bahan-bahan dia seperti yang disebut lah. Yakult, gula merah, 10 ayak tanpa klorin. Tanpa klorin tu ayak hujan ke, ayak paip tu kalau nak pakai simpan dulu 48 jam. Umbut pisang, 4 jenis buah lah. 4 jenis buah, betik, nenas, pisang, apple. Lain buah yang lain nak tambah pun boleh. Jadi macam ni lah antara buah-buah dia. Buah-buah yang diperlukan untuk membuat tu gula merah ataupun molasses lah. Tapi Bamat guna gula merah. Jadi ini adalah bahan-bahan dia lah. Dan buah-buah ni semua akan dicincang lah. Dicincang kecil-kecil. Nanti dah siap cincang, kita tunjuk. Okey, setelah beberapa jam Bamat potong buah tadi, cincang buah kecil-kecil lah. Inilah buah dia. Jadi kita akan ke babak seterusnya lah. Bamat akan tunjuk masukkan macam mana nak peram dia dalam tong. Ni buah-buah tadi lah, 4 jenis buahan dan 1 umbut pisang. Lepas tu masukkan gula merah atau molasses dalam tong yang dah isi air lah. Ikutlah nisbah hampa nak buat banyak mana. Macam dalam nota Bamat tadi. Okey, masukkan. After that, masukkan Yakult tadi tu. Masuk semua mengikut nisbah yang hampa tetapkan lah. Yang hampa buat banyak mana ikut nisbah tu lah. Dah habis masukkan Yakult tadi tu. Prebiotik tu tadi tu. Kacau. Dengan gula merah tadi tu. Kacau. Selepas itu masukkan buah-buah yang kita potong tadi tu, masukkan ke dalam ni. Masuk semua, jangan tinggal sikit pun. Buah-buah, umbut pisang tadi masuk. Dia hujan-hujan pun kita kena buat kerja lah. Biasalah orang singgler. Masukkan semua dah, bagi habis. Dan dah masuk semua buah-buah tadi, kacau. Begini pemandangan dia. Tadi buah-buahan tadi bahan-bahan kita untuk membuat EM, iaitu efektif mikroorganisma, untuk buat ibu EM. Ini macam ni. Lepas tu tutup ni rapat. Pastikan rapat. Jangan bagi udara masuk. Tutup rapat-rapat. Kita nak simpan ni, peram ni, sistem pengeraman untuk langkah 1 ni ambil masa dalam masa lebih kurang 7 hari. Seminggu lah. Seminggu. Tutup ni. Dan setelah dah simpan tadi tu, dah simpan, nampak? Dah tutup ketat, simpan kat tempat gelap, tempat yang tak terdedah matahari ya. Dan simpan selama ini 1 minggu paling kurang. Simpan kat tempat yang tak terdedah dengan cahaya matahari. Okey? Dan semoga bermanfaat. Bamat tempat paling tak terdedah matahari dalam jamban lah, tong tadi. Jadi itu adalah untuk step 1 lah, untuk buat ibu EM. Nanti kita akan jumpa lagi dalam video akan datang untuk kita biarkan menjadi EM aktif efektif mikroorganisma. Anda sihat, Bamat sihat. Yahoo! Have a nice day.